Bukan kau tekan handbrake tu ke bawah. Baru kau tekan sambil tarik ke atas sikit motornya. Faham? Baru dia senang. Nak berjalan okey, cuba buat. Tarik handbrake tu. Tarik, itu tekan. Tarik. Sekejap. Sabar. Tengok lagi sekali. Ni jangan tekan. Tarik je. Macam gini. Faham tak? Tarik je. Bukan lagi sekali. Tarik. Macam gitu je. Dah. Buat lagi. Cuba. Lepas tu? Ya, tahu dia lock macam gini. Tapi abang nak tarik tanpa tekan ni. Kau faham tak? Budak ini sekarang tarik macam gini Aku daripada nada slow sampai nada high macam gini turunkan balik semula try. Lagi sekali. Ya. Baru turunkan macam mana? Tekan dulu punaknya, tekan. Bukan kau tekan handbrake tu ke bawah. Dia tekan punak ni. Punak ni tekan dulu, tekan. Tarik kata sikit baru turun. Faham tak? Lagi sekali buat turun kan? Ya, tekan tahu, tarik sikit. Dia memang ada lock kat situ. Tarik sikit ke atas. Iya, tekan terus turunkan. La ilaha illallah. Kau ni banyak makan pengat tebu ke? Apa lagi sekali? Angkat. Baju. Okey, turunkan balik semula macam mana? Pandai. Lagi sekali tarik. Ya, jangan macam nak gaduh. Biasa je, relax je. Tarik tu relax je. Kau jangan genggam segenggam-genggamnya. Faham tak? Okey, lagi sekali tarik ni. Turunkan relax.